Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tentang beberapa aplikasi pendidikan yang dibangunkan oleh Oxford Quranic Centre yang sangat sesuai digunakan oleh guru-guru serta ibu bapa untuk membantu anak-anak mengulang kaji pelajaran di rumah maupun di sekolah. Setakat ini, Oxford Quranic Centre telah berjaya membangunkan 4 aplikasi pendidikan iaitu aplikasi Kafa dan UPKK Quiz, aplikasi Kafa Smart Quiz, MathRun dan juga aplikasi Sirah Explorer. Untuk aplikasi Kafa dan UPKK Quiz, aplikasi ini memfokuskan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan UPKK. Ia dibina berdasarkan silibus terkini UPKK dan mengandungi lebih 1000 soalan yang akan dipaparkan secara rawat daripada bank soalan. Jika ingin menukar soalan, pengguna hanya perlu klik butang restart dan soalan baru akan muncul. Terdapat 3 versi bahasa yang disediakan, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan versi Jawi. Apabila pelajar menjawab, sistem akan memaparkan sama ada jawapan betul atau salah. Dan di akhir kuis, pelajar boleh menyemak semula soalan-soalan yang dijawab. Untuk subjek hafazan, aplikasi ini turut disertakan audio bacaan oleh Qori nombor 1 Terengganu iaitu Ustaz Abdul Hadi. Seterusnya, aplikasi Kafa Smart Quiz. Aplikasi ini direka khas untuk pembelajaran subjek Kafa dengan soalan disusun mengikut tahun dan topik. Untuk tahun 1 hingga tahun 2 terdapat 6 subjek utama iaitu ibadah, adab, sirah, akidah, bahasa Arab dan Jawi. Manakala untuk tahun 3 hingga tahun 5 terdapat 8 subjek dengan penambahan subjek tajwid dan hafazan. Aplikasi ini menawarkan lebih 1300 soalan lengkap dengan penjelasan bagi setiap soalan. Ia juga menyokong 2 pilihan bahasa iaitu bahasa Melayu dan Jawi. Untuk menilai prestasi pelajar, guru dan ibu bapa boleh pergi ke bahagian achievement di mana terdapat rekod markah pelajar yang lengkap. Yang ketiga ialah aplikasi MathRun. Aplikasi ini sangat sesuai untuk latih tubuh asas matematik dan dibangunkan dengan pendekatan gamifikasi. Ia mempunyai 3 tahap kesukaran iaitu beginner, amateur dan advanced. Permainan ini berbentuk adventure di mana setiap level mempunyai checkpoint soalan. Di akhir permainan, pelajar boleh melihat skor dan ranking mereka serta soalan-soalan yang dijawab salah. Akhir sekali ialah aplikasi Sirah Explorer. Aplikasi ini berkonsepkan teka perkataan berdasarkan soalan yang diberikan. Ia sesuai untuk menguji pengetahuan pelajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Terdapat 2 pilihan bahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Aplikasi ini menyokong mod multiplayer untuk menjawab kuis secara bersama. Jika pelajar menjawab salah, aplikasi akan memberikan hint sebagai bantuan. Di akhir permainan, pelajar boleh melihat skor keseluruhan serta kedudukan dalam leaderboard. Itulah 4 aplikasi pendidikan yang telah dibangunkan oleh Oxford Quranic Centre. Semua aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma dan sangat sesuai untuk digunakan oleh semua pelajar sekolah rendah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.